Tol meningkatkan kos pengangkutan. Kos pengangkutan yang meningkat setiap tahun mendorong kenaikan harga barang. Untuk menurunkan harga barang, salah satu langkah yang boleh diambil adalah dengan menghapuskan tol. Tol juga menjadi bebanan bulanan rakyat. Setiap tahun, rakyat Malaysia dianggarkan membayar sejumlah 5 bilion ringgit tol kepada pemegang konsesi. Menghapuskan tol bermakna menambah pendapatan boleh guna rakyat setiap bulan. Berapa sebenarnya kos untuk mengambil alih lebuh raya bertol di Malaysia untuk menghapuskan tol? Pakatan Rakyat akan mengambil alih lebuh raya bertol secara berperingkat-peringkat. Kekalkan tol sedia ada yang membebankan rakyat pada kos yang hampir sama, tetapi mengkayakan pemegang-pemegang konsesi yang mendapat untung berbilion-bilion. Pakatan Rakyat yakin jika peruntukan tahunan sebanyak 6 bilion diberikan, Pakatan Rakyat boleh menghapuskan tol bermula dengan lebuh raya Utara Selatan dan 3 lebuh raya lain setiap tahun. Kerana akhirnya dalam memperjuangkan nasib rakyat membatalkan tol. Hendak seribu daya, tak hendak seribu daya.